Peringatan kepada mereka yang berstatus tidak lulus STR 2026. Hari ini 12 hari bulan Januari 2026 telah pun mulai dibuka untuk rayuan dihantar oleh anda untuk dipertimbangkan bagi kelulusan seawal-awalnya sewaktu bayaran fasa kedua dan berikutnya nanti. Okay, jadi untuk rayuan ini akan dibuka sehinggalah 13 hari bulan Februari. Tempoh masa hanyalah 1 bulan sahaja daripada hari ini 12 hari bulan Januari sehinggalah 13 hari bulan Februari. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Herwanebi. Okay guys, pada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Okay, hari ini 12 hari bulan Januari, rayuan telah pun mula dibuka. Rayuan boleh dihantar menerusi secara dalam talian di platform rasmi STR iaitu di bantuantunai.hasil.gov.my. Tapi untuk menghantar rayuan secara dalam talian, anda perlu ada akses ke dalam MySTR. Ingat tu, harus ada akses ke dalam MySTR. Jadi kepada mereka yang tiada akses ni, apa yang perlu dilakukan? Kepada anda yang tiada akses, boleh cuba dahulu dapatkan kembali akses anda dengan tekan pada terlupa kata laluan sebagai contoh dan ikut step-step yang telah pun diberikan. Kalau katakanlah masih lagi gagal, apa yang boleh Amin cadangkan adalah anda boleh pergi ke mana-mana cawangan lembaga hasil dalam negeri untuk menghantar rayuan anda. Dan nanti dah alang-alang berada di lembaga hasil dalam negeri itu, dapatkan juga kembali akses ke dalam MySTR anda kerana sangat penting untuk anda ada akses ke dalam MySTR, bukan hanya untuk menghantar rayuan, untuk semak status kelulusan juga nanti setelah kelulusan dikeluarkan atas rayuan yang telah pun dihantar, untuk menyemak jumlah diluluskan, bayaran setiap fasa dan banyak lagi sebenarnya. Untuk mengemas kini juga di masa hadapan boleh dilakukan menerusi secara dalam talian di bantuantunai.hasil.gov.my. Jadi bagi mereka yang berstatus tidak lulus ini, apabila anda menghantar rayuan, harus diingatkan anda sudah tidak lagi layak untuk bayaran fasa pertama. Seawal-awalnya jika diluluskan nanti anda bakal menerima untuk bayaran fasa kedua dan fasa-fasa yang berikutnya dengan syarat anda menghantar rayuan sebelum 13 hari bulan Februari. Kalau katakanlah anda menghantar rayuan selepas tarikh itu, ada kemungkinan bayaran fasa kedua pun anda akan terlepas dan hanya akan dipertimbangkan untuk bayaran fasa ketiga dan fasa keempat sahaja. Jadi harus bertindak segera dalam masa 1 bulan ini, memang sangat-sangat pendek. Pejam celik, dah tamat nanti, dah ditutup nanti rayuan pada 13 hari bulan Februari. Jadi sementara ada waktu, ada masa lagi sekarang ini, hantar segera rayuan anda jika perlu. Kalau anda merasakan sememangnya anda tidak layak, tidak perlu menghantar rayuan. Dan harus diingatkan bagi mereka yang berstatus lulus, anda tak boleh nak kemas kini sekarang. Jangan ingat anda boleh kemas kini bermula daripada hari ini. Ramai yang keliru ni. Okay, untuk mereka yang berstatus lulus, kalau katakanlah anda ada kemas kini yang nak dilakukan, sebagai contoh pertambahan anak, pengurangan pendapatan, perubahan status daripada bujang ke berkahwin dan sebagainya, kemas kini itu hanya boleh dilakukan bermula daripada 16 Februari dan ke depan nanti akan dibuka secara dalam talian. Sekarang ini boleh sebenarnya pergi ke lembaga hasil dalam negeri, tapi harus diingatkan sama saja ianya tidak akan diambil kira untuk bayaran fasa pertama mahupun bayaran fasa kedua. Kemas kini yang anda lakukan sekarang ini ataupun bermula 16 Februari secara dalam talian nanti, itu akan dipertimbangkan untuk bayaran fasa ketiga. Ingat tu, untuk bayaran fasa ketiga seawal-awalnya. Itu pun kalau kemas kini yang anda hantar adalah sebelum berakhirnya bulan Februari. Kalau kemas kini anda hantar selepas berakhirnya bulan Februari, kemas kini itu pula akan dipertimbangkan untuk bayaran fasa keempat saja. Jadi buat masa sekarang ini, kemas kini yang anda lakukan pada bulan Disember, pada bulan Januari dan pada bulan Februari ini, yang ini hanya akan diambil kira, hanya akan disemak sewaktu bayaran fasa ketiga. Ingat tu, bayaran fasa kedua akan kekal status kelulusan mengikut bayaran fasa pertama, tidak akan berubah. Contoh, kalau katakanlah sekarang ini bayaran fasa pertama ataupun sekarang ini anda diluluskan STR atas kategori isi rumah pendapatan RM2,500 dan ke bawah yang tidak mempunyai tanggungan, jumlah keseluruhan RM700. Jadi bayaran fasa kedua nanti pun akan mengikut status kategori kelulusan yang sama, walaupun
katalah anda sebenarnya ada anak dan sebagainya. Jadi kalau anda melakukan kemas kini, katalah untuk tambahan satu orang anak itu, yang itu hanya akan diambil kira sewaktu bayaran fasa ketiga nanti. Jadi sekali lagi ingin diingatkan untuk mereka yang berstatus tidak lulus ini, rayuan dibuka 1 bulan daripada hari ini 12 hari bulan Januari sehinggalah 13 hari bulan Februari. Lakukan kemas kini secara dalam talian di platform rasmi STR iaitu di bantuantunai.hasil.gov.my. Lampirkan dokumen-dokumen yang berkaitan bergantung kepada alasan kenapa anda tidak diluluskan. Jadi anda perlu juga mengetahui kenapa anda tidak diluluskan. Anda boleh semak di dalam platform rasmi STR ini. Ada tertera di situ alasan kenapa anda tidak diluluskan. Jadi sewaktu menghantar rayuan itu, anda perlu lampirkan dokumen jika berkenaan terhadap alasan yang telah pun diberikan. Begitu juga kalau anda lakukan rayuan di pejabat lembaga hasil dalam negeri, perlu membawa dokumen yang berkaitan terhadap alasan tidak lulus yang telah pun diberikan. Informasi lanjut anda boleh dapatkan di soalan-soalan lazim di bantuantunai.hasil.gov.my untuk mengetahui dokumen yang anda perlu submit ataupun lampirkan terhadap status tidak lulus yang telah pun diberikan kepada anda. Jadi guys, itu dia tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.